Tengok ni guys, ini Proton E-Mas 7 EV versi CKD ataupun pasangan tempatan. Apa yang baru, apa yang lain, apa yang sama? Let's check it out. Paling penting sekali, harga dia. Walaupun versi import CPU yang lama tu pun memang dah tax free di Malaysia, yang CKD ni harga turun lagi. Untuk versi Prime, harga dia RM6,000 lebih murah jadi RM99,800. Variant Premium pula turun RM4,000 jadi RM116,000. The best part, walaupun harga CKD ni dah turun, dia punya spek makin tinggi. So sekarang versi Prime yang paling murah pun dah ada power boot di belakang. And as for the Premium, dia dapat 3 ciri ADAS baru yang sangat canggih. Nombor 1, Evasive Maneuver Assist. So kalau kereta ni dia brake sendiri pakai AEB, kalau dia still tak boleh stop in time, dia boleh pusing steering untuk elakkan kemalangan. Kedua, Front Cross Traffic Alert. Ini sama macam RCTA tapi untuk depan. Semasa korang nak keluar junction tu, kalau ada kereta datang, dia boleh bagi warning. Dan nombor 3, dia ada Active Lane Change Assist. Yang ni bila korang atas highway bawa with the ICC ataupun Intelligent Cruise Control on, boleh signal saja dan kereta ni boleh tukar lorong secara automatik kalau tak ada kereta lain. Tiga-tiga ciri ni dia pakai hardware baru tau. Kereta ni dia ada 3 extra millimeter wave radar di depan, 1 di tengah, 2 di corner. Model CPU yang lama tak ada benda ni ya, so dia tak akan dapat ciri-ciri baru ni as an OTA. So sekarang jom tengok perubahan yang korang boleh nampak, sebab sekali pandang semua sebiji sama macam model lama. Dan memang banyak barang-barang tak ditukar pun. Lampu depan ni masih tak ada tulis Proton di tepi, dan part corner di bawah ni still tak ada lampu like in China. Rim dengan tayar pun semua sama sahaja, tapi satu benda yang ditukar, ini dia. Finally lah, dah tak ada lagi lambang tokong Hangzhou Bay tu. Tapi kan, since dah buat part baru untuk Proton ni, kenapa pula dia tak tambah landmark Malaysia macam KLCC ke, Penang Bridge ke? Barulah rasa macam kereta tempatan sikit. Selain tu, ada satu lagi cara nak tahu kereta tu CBU ataupun CKD. Yang import tu dekat sini ada stiker Zhejiang Geely. Yang CKD dia tulis Proton. Dekat dalam pula semua sama saja, tapi Proton cakap adjuster corong aircon dia ni dah diperkuatkan sikit, so hopefully dia tak senang patah macam yang lama. Selain tu, tak ada lain langsung. Sebelum ni aku ingat dia nak ikut pembaharuan yang dah ada pada model PHEV tu, macamlah kontrol fizikal untuk buka sunroof. Tapi model CKD baru ni masih tak ada lagi, still kena masuk screen. Dan dia punya screen dia pun tak ada app kiblat baru macam yang PHEV. Butang di kerusi depan ni pun masih chrome juga. The satin silver version on the PHEV nampak lagi cantik. But as for build quality, dua-dua rasa sama je lah antara kereta yang made in China ataupun sekarang assembled in Tanjung Malim. Last kali, boot dia masih lagi pakai tonneau cover versi aftermarket macam ni yang dia lekat di tepi dan ada pattern carbon fiber with the big Proton E-Mas logo ni. Versi baru macam the properly integrated unit dalam model PHEV tu nampak lagi cantik. Everything else semua sama dengan model lama, termasuklah elektrik motor, bateri, range, semua sekali. Jadi E-Mas 7 CKD tahun 2026 ni pun is still a step behind China, sebab dekat sana dia dah ada bateri lebih besar dengan range lebih tinggi. Di pasaran Australia pun Geely EX5 ni akan dapat versi baru tak lama lagi dengan range lebih tinggi, naik daripada 410km jadi 475km. Malaysia bila, kita pun tak tahu lagi. So ini dia guys, Proton E-Mas 7 EV versi CKD di Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah. Ciao.